Macam mana boleh salah soalan ni? Faham ke tak sebenarnya apa yang dia nak dalam soalan ini? Tengok contoh soalan ni pula. Dah contoh soalan straightforward kan? Apakah peristiwa ganja yang berlaku di Wesur? So anak-anak kan dapat tahulah. Ada 3. Kalau soalan tu dikeluar dalam bentuk macam ni pula. Cuba tengok. Cuba baca. Yang kedua ni pula. 3. Soalan yang keempat. Soalan yang kelima. Soalan yang keenam. Jawapan apa ni? Sebenarnya inilah untuk soalan kebat. Tapi jawapan dia mengarah kepada kehendak soalan yang pertama tadi sebenarnya. Jadi anak-anak, lagi sebulan kita nak UPKK kan? Ingatkanlah buat latihan supaya anak-anak lebih faham kehendak soalan. Jadi macam mana nak fahami kehendak soalan ini? Sebab tu penting join kelas Ustazah Zahra dalam gerak gempur bulan ini. Ini adalah bulan terakhir ya. Kemudian akan disusuli dengan pecutan pertama dan juga pecutan yang kedua seperti dalam jadual ni. Ini adalah kelas yang terakhir yang anak-anak akan duduki sebelum anak-anak akan exam pada bulan November nanti. Jangan lupa cepat-cepat daftar kelas Azhar. Kita akan tengok macam mana kita nak memahami kehendak soalan dengan betul. Saya harap perkongsian ini membantu anak-anak memahami kehendak soalan. InsyaAllah mumtaz. Bitaufiq wan najah. Assalamualaikum.